Selamat sejahtera. Nama saya Lai Yishen, seorang pelajar dari SMK Kingshan Convent. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah video yang bertajuk Ilmu di Hati, Teknologi Memperkasa Generasi. Pernahkah anda terfikir bagaimanakah teknologi mengubah kehidupan kita hari ini? Daripada peranti kecil sehinggalah teknologi canggih, segalanya kini menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Teknologi telah mengubah cara kita belajar. Dulu, mencari maklumat memerlukan masa. Kini, semuanya hanya di hujung jari. Namun begitu, adakah teknologi sahaja mencukupi? Tanpa ilmu di hati, teknologi tanpa arah dan tujuan. Ilmu di hati menjadi panduan, membimbing kita menggunakan teknologi dengan bijak, seterusnya memperkasa generasi masa hadapan. Contohnya, guru menggunakan LCD untuk menyampaikan pengajaran dengan lebih jelas dan berkesan. Selain itu, guru menggunakan visualizer untuk memaparkan bahan pembelajaran secara langsung dengan lebih jelas dan terperinci. Selanjutnya, pelajar menggunakan laptop untuk mencari maklumat, menyiapkan tugas serta meningkatkan kefahaman dalam pembelajaran. Tambahan pula, drone digunakan untuk merakam pemandangan dari sudut yang lebih luas dan menarik, sekaligus memberikan perspektif baharu. Kesimpulannya, ilmu merupakan asas yang membimbing kita, manakala teknologi merupakan alat yang memudahkan kehidupan kita. Dengan gabungan kedua-dua ini, kita mampu melahirkan generasi yang cemerlang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.